Tips nak cas, kena cas waktu nak tidur. Macam sekarang pukul 1 pagi, nak pukul 2 pagi lah kan. Kenapa waktu nak tidur? Sebab kita tak ada nak menunggu dia. Tak ada nak nunggu bila penuh kan. So bangun pagi esok dah boleh terus pakai smart door lock ni. Macam saya gunakan power bank sebab memang dia tak boleh cabut dekat sini. And then memang power bank ni dia takkan overcharge. Contoh lah kan, bateri habis, fingerprint pula tiba-tiba luka, berpeluh, tak detect banyak kali, dah try contoh macam ni kan. Tak boleh buka kan. Korang jangan risau, korang dia ada bagi kunci. Set kunci ni dia ada bagi 2 lah. Korang boleh cucuk je dekat dia punya lubang ni. And then korang pulas, dia automatically jadi kosong. Kunci tu dia dah take over fungsi door lock ni. Tapi kalau korang cabut kan, dia berkunci. Dia tak boleh lah. Korang boleh buka dari dalam je, kat luar tak boleh. So korang jangan risau, korang akan dapat kunci ni sekali dengan dia punya set. Lagi satu, dia boleh connect dengan apps. Kalau lah contoh korang punya jari ni tak boleh detect, kunci pun tak ingat letak mana, korang boleh pakai dia punya apps, boleh lock dan unlock dekat situ. Korang jangan risau, korang akan dapat full set tadi dekat beg kuning. Kunci dapat, apps dapat, QR dapat, full set.